perlu tahu bahawa ancaman sebenar Division Muay Thai Strawweight adalah dari Malaysia. 24 Julai 2026, interim Muay Thai World Title One Championship pertama sah diburu Alif Rakib untuk Malaysia. Pertembungan antara pengalaman bertahun-tahun dengan kebangkitan bintang muda Malaysia jadi penentu satu kaki di depan pintu kejuaraan dunia. Digelar sebagai legenda hidup, Sam A memegang rekod 12 menang dan 4 kalah hanya bertemu dengan juara dunia One Championship seperti Haggerty, Prajanchai dan Dibella. Kekuatan sebenar Sam A bukan lagi terletak pada kelajuan semata-mata, namun kekuatan Alif Rakib terletak pada kombinasi jarak dan kelajuan. Dengan reach sekitar 177 cm, Alif mampu untuk melepaskan pukulan dari luar jarak selesa dan jika lawannya terpaksa mengejar, ini bakal jadi satu kelebihan kepada Alif. Sam A juga dikenali dengan fight IQ yang sangat tinggi, tahu bila mahu menyerang, bertahan dan memerangkap lawan untuk membuat kesilapan. Untuk mendahului, Alif perlu memecahkan ritma itu seawal mungkin dan pastikan tidak terperangkap dengan rentak pertarungan sang legenda. Fighter berpengalaman seperti Sam A kebiasaannya sangat sukar untuk dipukul bersih di kepala. Namun, kelebihan serangan body shot yang dimiliki Alif Rakib mampu untuk jadi kunci terbesar untuk menang. Ini dibuktikan melalui kemenangan penting Alif sebelum ini, menunjukkan bahawa serangan body shot mampu memperlahankan pergerakan lawan dan mengubah momentum perlawanan. Rekod 5 kemenangan KO dan TKO Alif Rakib di One Championship sebelum ini juga membuktikan bahawa jaguar Muay Thai negara ini bukan sekadar menang melalui kiraan mata, tetapi mempunyai kuasa penyudah yang mampu menamatkan perlawanan pada bila-bila masa. Untuk prediction, ramai yang melihat pertarungan di antara Alif Rakib dan juga Sam A ini bakal 50-50. Bukan laluan mudah untuk bertemu dengan Prajanchai selaku juara dunia sebenar, namun jika Alif mampu menumbangkan Sam A, seluruh dunia perlu tahu bahawa ancaman sebenar Division Muay Thai Strawweight adalah dari Malaysia. Untuk Alif Rakib, selamat maju jaya diucapkan dan kami di Malaysia menantikan kepulangan anda dengan tali pinggang yang mampu mengubah landscape Muay Thai negara. Malaysia boleh!